pintu Rafah untuk ke Gaza. Kalau negara-negara Arab semua sudah lemah dan telah berjaya dipegang oleh Amerika, Iran ni kita nampak satu-satu negara yang masih tidak tunduk kepada kemahuan Amerika. Walaupun cubaan baru ni macam perang, depa nak jatuhkan kerajaan Islam Iran ni, nak datangkan Reza Pahlavi, Pahlavi nak kembalikan balik kepada kerajaan asal, raja dulu beraja. Mereka tak berjaya sebenarnya. Senyap tu yang anak dia tu berada di Amerika tu, mereka tak berjaya. Dan kalaulah dalam situasi perang ni Iran tidak dibantu oleh mana-mana negara Islam yang lain, kita hanya melihat mungkin atas sentimen mazhab Sunni Syiah tu, kita hanya melihat tanpa kita membantu dan menolong, tidak memberi tekanan di peringkat antarabangsa. Saya bimbang takut kalau Iran ni tewas ataupun kalah dan Amerika menguasai, maka dianya menghampirkan, mendekatkan kepada impian dan cita-cita orang-orang Yahudi untuk membina yang disebut negara Israel Raya. Yang bermula daripada Laut Mediterranean, sehinggalah sampai ke Sungai Furat di Iraq tu. Dia akan menguasai semua. Ini wilayah katanya adalah dulunya kerajaan Sulaiman, Nabi Sulaiman AS. So memang orang Yahudi bercita-cita ingin mengembalikan semula negara Israel Raya tu. Dia akan merangkumi Palestin, Lebanon, Jordan, Syria, Iraq, Iran. Bahkan Iran dia akan masuk Iran, bahkan sampai ke bawah, dan dia akan melebarkan lagi ke sebelah Afrika. Penonton-penonton kena tengok Google Map boleh faham. Ke sebelah Afrika. Sehingga dia menganggap bila sebahagian wilayah Afrika itu juga adalah dulunya di bawah penguasaan Nabi Sulaiman. Kan? Terutama sekali di kawasan-kawasan yang ada emas, pelombongan emas. Masuk Sudan. So kalau dia lebarkan ke Sudan, sebelah Afrika, Mesir, Mesir, Libya, kemudian Sudan, masuk Somalia, dia akan turun. Tapi secara indirect pun sekarang dia pada menguasai. Ya, secara indirectnya memang taklah apabila dia boleh pegang di sudut politik dia pegang, raja-raja ataupun yang menguasai negara itu telah dipegang, akan tunduk. Dia tak payah pacak bendera. Ya, dia tak perlu. Dia tak perlu. Samalah proksi dia. Negara-negara Arab yang kita sedih. Walaupun bagi saya negara Arab ni seolah macam mereka ditipu oleh Amerika. Amerika kata okey, kalau nak jaga kepentingan kamu, bagi contoh Saudi ke, kan, Emirates ke, Bahrain kan, nak jaga kepentingan kamu, kami kena ada pengkalan Amerika. Kalau musuh serang, kami boleh pertahankan kerajaan kamu kononnya. Tapi rupa-rupanya pengkalan Amerika yang dibina, yang dibuat, yang berada di negara-negara Teluk tu bukan untuk menjaga negara Arab, tapi untuk menjaga Israel. Sebab ini terbukti ni perang macam baru-baru ni lah, kan? Sebab tu bila Amerika serang pun ni semua menggunakan pengkalan dia. Baik itu Iran dia serang balik. Dia musnahkan pengkalan-pengkalan Amerika yang berada di negara-negara Teluk ataupun negara Arab, umpama Saudi, Bahrain, Qatar dan umpama. Jadi harapan kitanya kan dalam isu ni umat Islam perlu bersatu lah. Bukan hanya penyatuan kita di peringkat antarabangsa, negara-negara Arab mesti bersatu, tapi dalam negara pun ancaman dalam negara lebih teruk ataupun lebih membimbangkan kita hari ni. Apabila kedudukan Islam tu seolah terancam. Ada juga dia punya bibit-bibit. Macam-macam kita pun benda yang tak pernah berlaku sebelum ni hari ni berlaku. Dalam bulan Ramadan, bulan Al-Quran, ada orang pijak Al-Quran. Dibiarkan begitu. Kan? Benda-benda yang sepatutnya kita nak jaga kesejahteraan rakyat ni kan, tak dijaga, tak dipelihara. Arak dibiarkan. Minum, mabuk, bawa kereta, langgar. Mati. Kan? Gitu. Dengan Islam ni dia jaga. Dia jaga. Kelantan alhamdulillah. Kelantan alhamdulillah boleh beli arak, masih ada arak dijual di Kelantan. Tapi terhad kepada orang-orang bukan Islam, non-Muslim, dan mereka boleh beli dan minum di rumah. Mabuk dalam bilik tak apa. Ini kalau minum di tempat awam, dia mengganggu ketenteraman, kesejahteraan dan keselamatan. Bawa maut. Nyawa. Berapa banyak kemalangan kita saja, tak kira. Dia lanyak tu orang India kan, beragama Hindu mati. Mana mabuk ni, dia lanyak orang Cina kan, beragama Buddha mati. Dia lanyak kita kan, mati. Akibat daripada pengaruh alkohol. Jadi kita kena bina. So kita juga hari ini dan saya sangat bersetuju dan menyokong berdiri teguh bersama dengan Tuan Guru Presiden PAS ke arah penyatuan ummah. Itu ada buat ni istimak. Ya, kita buat istimak antarabangsa untuk perpaduan. Baru-baru ni kan, awal bulan baru ni 2 hingga 4
April kita buat di Terengganu kan, itu ke arah penyatuan kan. Semua berbusana Melayu kan, ke arah penyatuan ummah orang Islam kena bersatu. Dan kita bukan sekadar kita saja bersatu, tetapi kita mengajak di kalangan orang bukan Islam yang tidak ekstrim kan, untuk bersama-sama kita membina sebuah negara Malaysia yang sejahtera, yang lebih hebat daripada hari ini yang disebut dengan Malaysia Madani tapi tak bertamadun. Tak bertamadun, tak madani. Tak madani. Ni apa nasihat Ustaz kepada pemimpin-pemimpin umat Islam? Mereka harus sedar. Kan? Mereka harus sedar dan mereka perlu ingat kepada apa yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Nabi sememangnya telah wafat dan kita akui. Kan? Tapi di sana ada wasiat yang Nabi tinggalkan, yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kan? Ada wasiat Rasulullah. Ada dua peninggalan Nabi, pusaka Nabi. Nabi tak tinggalkan kepada umat dia harta. Kan? Nabi tak tinggalkan kepada umat dia jawatan ke apa, tapi Nabi sebut taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggal kepada kamu wahai umat aku yang dua benda je. Ini disebut oleh Rasulullah ketika mana Rasulullah pun menyedari bahawa dia juga akan kembali balik bertemu Allah, akan wafat. Memang kita yakin kan, kita pun akan mati. Ketika mana Nabi menunaikan haji yang terakhir disebut dengan Hajjatul Wida kan, menyampaikan khutbah, berdiri di Arafah, Nabi peringatkan umat dia, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, dua pusaka. Kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengan dua pusaka ini. Apa dia? Kitab Allah wa sunnah Rasulullah. Kitab Allah, Al-Quran. Maka negara-negara pemimpin umat Islam yang di mana sahaja mereka berada, mereka perlu menyedari dan kembali balik kepada Islam, perlu kembali balik kepada panduan yang telah diberi oleh Allah, Al-Quran. InsyaAllah kita akan selamat. Dan bila kita baca Al-Quran, kita akan tahu bahawa di sana ada musuh-musuh kita, musuh-musuh agama Allah, musuh Islam yang sedang merancang untuk menghancurkan kita, umat Islam. Jadi jangan jadikan mereka tu sebagai sahabat. Jangan jadikan mereka tu musuh-musuh ni sebagai penasihat. Jangan jadikan mereka tu sebagai kawan, tapi mereka itu adalah lawan. Terutama sekali orang Yahudi. Sebab Allah tak sebut walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum. Orang Yahudi tidak akan redha dengan kamu sebagai umat Nabi Muhammad ni, tak akan redha dengan kamu sama sekali sehingga sampai pada kiamat. Sebab bagi orang yang belajar ilmu nahu, lan itu menafikan lil abad, selama-lamanya. Tak akan redha orang Yahudi, orang Nasara dengan kamu sehinggalah kamu mengikut agama mereka, ikut jejak langkah mereka, hatta tattabi' millatahum. Dan pada ayat yang lain disebut banyaklah kan, pada ayat lain wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Senantiasa mereka memerangi kamu wahai umat Muhammad, senantiasa mereka memerangi kamu sehingga kamu meninggalkan agama. Hatta yaruddukum an dinikum. Mereka nak cuba keluarkan kita daripada agama. Tak mampu keluarkan kita pun, mereka cuba jauhkan kita dengan agama. Jauhkan kita dengan panduan Allah, pedoman yang Allah telah beri, kitab Allah, Al-Quran. Jadi kita kena kembali balik, dan orang Arab ni, khususnya pemimpin Arab dan pemimpin dunia Islam harus menyedari siapa musuh dan siapa kawan. Jangan hak musuh tu buat kawan, yang kawan tu jadikan musuh. Sebagai contohnya Iran kan. Patutnya kita sama-sama membantu negara Arab yang berada sekitar tu kan, sama-sama membantu untuk berdepan dengan kan kuasa besar Amerika dan juga Israel. Kalau kita tengok Ustaz tengok di Malaysia kan, bila kita sebut tentang penyatuan umat Islam, penyatuan orang Melayu ni, ada golongan-golongan yang akan panah lah. Kan? Memang panas. Dia akan panas pasal dia tak mau, pasal dia tahu kalau Islam ni kuat kan, sudah tentu depa tu terancam kan. Jadi pada pandangan Ustaz lah kan, dalam suasana politik sekarang ni kan di Malaysia ni, apa yang Ustaz lihat di Pulau Pinang ni? Kita di Pulau Pinang ni ya. Kembali balik masuk isu lokal lah. Masuk lokal. Saya pun lupa dah kata kita duduk Penang. Kita ingat macam Iran. InsyaAllah kita sebelum masuk itu kita cuba juga, kita dah jumpa dengan pihak kedutaan Iran dan dalam masa terdekat pun kita akan jumpa sekali lagi kunjung hormat ke kedutaan Iran, dan kita akan cuba update maklumat dan kita cuba bantulah saudara kita juga di sana insyaAllah. Jadi dalam isu lokal ataupun isu Malaysia, khususnya kalau kita masuk ke isu negeri ni, state Pulau Pinang ni, ialah dalam keadaan hari ni umat Islam ataupun kita orang Melayu pun di Pulau Pinang ni tak ramai. Hampir-hampir lah 50-50 gitu kan, 50-50. Walaupun nisbah pengundinya kita minoriti sikit kan, minoriti, tapi di sebuah populasi mungkin lebih kurang imbang gitu. Hari ini kita harus sedar bahawa untuk mengembalikan
kuasa kita ataupun nak memastikan Pulau Pinang ni lebih hebat, kan? Orang Melayu kena bersatu. Orang Melayu kena bersatu. Dan kita lihat hari tu sokongan agak kurang. Tapi hari ni kita nampak orang sudah mula sedar dan sudah memberi sokongan, khususnya bukan hanya kepada PAS tapi kepada Perikatan Nasional. Dan PAS pun bila kita bertanding atas nama Perikatan Nasional, alhamdulillah sokongan yang diberi itu membolehkan kita menguasai peringkat Dewan Undangan Negeri 7 kursi. Yang tak pernah kita menang sebelum ini. Alhamdulillah. Tak pernah kita menang. Jadi kita nampak dengan apa yang berlaku, semua ni sembang kosong. AMDAP ni dah jadi kerajaan AMDAP dah. Dulu kita dah marah kerajaan PH kan. Pulau Pinang pun ditadbir oleh PH. Walaupun sebelum tu kita sebahagian atas nama Pakatan Rakyat. Pecah di atas nama PH kan. Semua tu dulu mereka sebelum dapat kuasa bukan main dalam kempen umpamanya nak masukkan tol. Ini ada tol Sungai Nyok. Ya, Sungai Nyok. Bukan sampai main. kelar duk bacok Nak masukkan tol kan. Berdiri di depan tu. Gambar kita ada. Ada gambar? Berdiri di depan tu. Mantan Ketua Menteri. Tak lepas kan. Kalau diberi mandat kita nak masukkan tol Sungai Nyok. Tak ada. Lepas tu dalam kempen pilihan raya umum kan. Bukan kata tol Sungai Nyok. Tol Lebuh Raya Utara Selatan. Bawa kereta daripada utara ke selatan ke apa kan. Free tol. Dan ni depa memudahkan lagi cara nak bayar tol. Apa nama tu? Lah bukan kata nak memasukkan tol, tapi sekarang ni usaha mereka ke arah memudahkan cara bayar. Itu betul. Kita bukan nak yang tu. Bukan nak sistem mudah tu. Kita nak masukkan tol. Sebab hujah-hujah yang mereka beri masih relevan. Hujah yang mereka beri. Sebab tu saya nampak hari ni kita nak umat Islam, orang Melayu bersatu, dan kita yakin insya-Allah sebahagian daripada non-Muslim yang akan bersama dengan kita ke arah yang lebih baik. Sebab janji-janji semua dalam manifesto mereka tu dicapati. Dicapati. Dimungkiri. Kan? Dikhianati. Dikencing kan? Dikencing. Itu yang sebut hari kan? Itu bila kita sebut kerajaan ketimbang ni pemarah. Kan? Sembang gajah boleh terbang kalau sembang. Kan? Tapi tipu rakyat kan? Apa yang berlaku? So dalam isu ni hari ni kita nampak rakyat pun sudah mula sedar, nampak kemunafikan mereka. Sifat orang munafik. Jadi saya sebut atas sifat tu kan. Nampak dah kepura-puraan. Tak munafik ni jadi kacang kan. Jadi kita sebut pura-pura lah. Orang munafik ni dia pura-pura kan. Depan kita tak kami bersama kan. Belakang kita dia lain. Tapi di Pulau Pinang ni kan, yang saya ingat lah antara isu yang Ustaz bawa kan. Pertama isu tol motosikal tu. Kan. Tol motosikal tu kan. Tol motosikal tu sebab masa tu pengelepas. Ya, pengelepas. Saya seorang je wakil PAS dalam DUN. Ya. Sedangkan dalam manifesto mereka telah janji nak masukkan tol kan, Jabatan Pulau Pinang. So bagi saya kalau tak boleh masukkan tol keseluruhan secara total, apa salahnya saya kata saya sebut kan. Apa sahaja dalam dewan saya sebut. Ketika itu YB air putih Menteri Kewangan. Jadi saya sebut apa salahnya kan, kalau tak masuk semua pun bukan hanya untuk penunggang motosikal. Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah besar jasa hari ni kan daripada 2018 ingat ataupun awal 2019 dimasukkan tol untuk penunggang motosikal. Itu jasa PAS tu di Pulau Pinang. Jasa pembangkang. Wakil rakyat. Masa tu tunggal. Satu kerusi je kan. Jadi di Pulau Pinang ni, kalau kata penonton nak tahu Ustaz Yusni ni, yang baru-baru ni isu zakat kan. Pun inilah orang dah yang membongkar. Orang kata apa, isu penyelewengan zakat lah kan. Pencetus kepada isu zakat ni. Alhamdulillah dan isu tu disambut oleh Sidandun bulan sebelah oleh NGO Sidandun pengelepas hujung tahun bulan November. Saya bawa dalam sidang dua isu yang saya rasa penting untuk dilihat dan diketahui oleh umat Islam sebab dia melibatkan zakat. Kita bayar zakat. Saya bayar zakat Pulau Pinang. Marah-marah saya pun dekat dia punya pengurusi